Bayangkan 200 gram atau lebih ya. Assalamualaikum. Apa nama kau? Mbak apa? Mbak Owen? Owen? Ni sebelum nak buat konten ya, sebelum nak buat konten karakter ya, selidik dulu ya. Research dulu ya. Buat malu saja. Bukan 200 gram. Mbak Owen, 200 kg. Kilogram. Kalau setakat 200 gram, celah gigi je. Buat malu je. Kau nak bagi info pun, ya, kau nak kritik pun, kalau boleh buat dulu kajian, ya. Berlatih dulu sebelum nak bercakap. Kalau tak pandai, jangan jadi sosok pandai. Betul tak? Hang tanya aku apa masalah aku sekarang. Aku tak ada masalah apa mendengar hang. Sebab aku tahu hang ni geng-geng tu juga. Geng-geng apa? Penjilat juga kan. Tapi tak apalah. Terpulanglah pada hang kan. Hang nak jadi geng kah? Hang tak mau jadi geng dia kah? Aku tak ada masalah pun. Betul tak? Sekarang ni cuma aku nak cakap sikit lah. Kejadian yang berlaku tu, kita tak payah nak salahkan orang mana-mana. Macam orang Palembang kah, ya, mana-mana orang. Sebagai manusia, itu perkara biasa. Di mana-mana pun boleh terjadi ya. Dekat negara kami pun mungkin boleh terjadi, mungkin tidak. Di tak kira di mana, di corok-corok mana, di negara-negara mana ya. Ya, kita jangan nak salahkan kota dia, pemerintah dia, ya. Nak salahkan penduduk dia 100% pun tak boleh juga. Sebab memang makanan tu memang dibahagikan, memang diwakafkan, ya, diberi zakatkan untuk penduduk-penduduk kat situ. Cuma salah dia adalah mereka mengambil terlalu awal, ya, tanpa pengetahuan tuan yang punya. Ya, itu salah dia. Tapi bagi saya benda ni tak perlulah nak diperbesar-besarkan ya. Dan kau kalau tak pandai nak mengulas, kau tak payah jadi sosok pandai ya. Kau punya ulasan pun dah salah. 200 gram. Kalau 200 gram, tak payah kecoh. Makcik, tak payah nak kecoh macam ni ya. Tak payah nak viral macam ni. Kalau setakat 200 gram celah gigi saja. Okey tak? Ini 200 kg. Saya pun tak boleh cakap apa, nak salahkan siapa-siapa pun. Benda dah jadi ya. Kita ambil dari situ, ada dari segi pengajaran ya, pembelajaran juga ya. Lain kali kita berhati-hati ya, buat kawalan ya. Betul tak? Kat situ kan ada polis jaga, mungkin tak cukup ya. Tapi tak apa, anggap saja itu sedekah. Memang nak sedekah pun ya, memang nak wakaf pun untuk nak bagi makanan sebab sebenar Ramadan ya. Tapi mungkin dia tak sangka lah, yang konten karakter tu tak sangka jadi macam ni. Tapi tak apalah. Yang penting biar kita niat kita nak memberi dengan cara apa sekalipun. Dah terjadi ya, itulah Tuhan dah tulis dah takdir memang macam tu. Tak apa, yang penting niat kita tu betul ya. Kita memang niat kita nak memberi makanan ya, nak buat kenduri untuk penduduk kampung situ. Yang ambil pun semua penduduk kampung kat situ juga. Mestilah kan dekat-dekat situ juga. Tapi tak apalah. Kadang-kadang niat tu tak menghalalkan cara pun kan. Tapi yang penting niat awak betul. Dan kalau cara mereka salah, it's okay, halalkan, biarkan. Itu dah rezeki mereka dengan cara macam tu. Kita nak buat macam mana, betul tak? So yang ni seorang lagi ni yang suka sangat ya memburuk-burukkan ya, mencari-cari menjelek-jelekkan bangsa dia sendiri, warga dia sendiri ya. Anda tahu tak, anda menjelek-jelekkan warga anda, umpama anda meludah ke langit, jatuh ke muka anda sendiri. Orang yang anda jelek tu bangsa anda. Sekalipun anda mendapat IC kerakyatan warga Malaysia, anda tetap orang Indonesia. Darah daging dari sana. Ya, dilahirkan, dibesarkan. Mungkin anda dikumikan di sini, mungkin. Ya, tapi ingat asal usul kita. Macam mana kita menjelek-jelekkan negara kita, macam mana kita menjelek-jelekkan warga kita, orang-orang kita. Ingat asal usul nenek moyang, ibu bapa kita dan kita sendiri dari mana. Ya, jangan ingat kau dah ada IC merah dan jadi rakyat negara Malaysia, kau dah lupa asal usul engkau. Kau dah lupa diri. Jangan macam tu. Ya. Jangan macam tu, mbak. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Jangan. Berpijak di bumi yang nyata. Ya.
langit dijunjung, ya. Ingat, satu hari kita akan balik juga ke negara asal kita. Kalau kita tak balik pun, ingat asal usul nenek moyang kita dan ibu bapa kita. Dalam dunia ni tak kisahlah jadi warga apapun. Indonesia kah, Malaysia kah, apa-apa warga pun. Bangladesh kah, Pakistan kah, selagi kita ni adalah manusia, apalagi kita saudara Islam, kita tak akan tongkat langit. Faham tak tongkat langit tu apa? Kalau dah bahasa Kedah, kita hidup ni tak akan tongkat langit selama-lamanya. Maksudnya kita tak akan hidup kat dunia ni selama-lamanya. Dah tiba masanya, antara cepat atau lambat, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan mati juga. So, cukup-cukuplah. Ya, yang guru-guru ni yang memburuk-burukkan, mengkritik-kritikkan. Okey, kau orang nak kritik negara kau orang, okeylah, kau orang berhak bersuara dalam negara demokrasi ni, mengkritik pemimpin-pemimpin kau orang, pemerintah-pemerintah, okey. Tapi yang menjadi kesedihan pada saya lah, ya, yang menjadi penghinaan antara manusia, sesama warga sendiri. Anda berani menyalak dalam negara saya, menghina, memburukkan warga-warga anda sendiri di dalam negara saya. Apa kata anda balik ke negara anda? Disarankan anda balik ke negara anda dan anda buat seperti anda, apa yang anda lakukan sekarang, mengkritik sistem pemerintah dan memburukkan warga-warga anda sendiri. Lepas tu kita tengok macam mana tindakan yang selanjutnya, ya. Adakah anda berani? Jangan menyalak di negara orang, ya. Jangan nak tunjuk hero, ya, dekat negara orang, ya. Tak payah. Pergi jadi something dekat negara sendiri, ya. Tak payah nak tunjuk handal, tak payah nak tunjuk cerdas. Information pun dah salah. Bukan tersasut, memang 100% salah. Kau nak buat konten macam ni. Belajar dulu, makcik, mbak, belajar dulu, ya. Belajar dulu cara nak bercakap, ya. Belajar dulu. Tengok, research dulu. Bukan 200 gram, 200 kilo. Walaupun benda ni nampak macam kecil, tapi the point, ya. Daging tu hilang berapa? Kilo. Bukan gram, kilo, ya. Kalau gram orang tak buat viral macam ni, mungkin hang seorang saja yang buat viral. Kalau setakat 200 gram daging hang hilang, ya. Sama, geng. Sama kau dengan dia orang. Orang 4 ekor ni kan, 4 ekor. Malah nak sebut nama kat sini kan, bagi saya tak payah nak membusukkan mulut saya dengan sebutkan nama-nama kalian semua, ya. Memalukan, ya. Ini adalah contoh yang memalukan untuk warga-warga Indonesia yang mengburukkan warga-warga dia sendiri, ya. Saya tahu bukan semua orang macam kau. Yang saya pernah nampak dalam hidup saya, selama saya berkawan baik dengan orang warga-warga Indonesia, hanya 4 ekor ni saja yang saya nampak. Yang terpaling tempatan, ya. Cari muka, ya. Banyak jemaah-jemaah saya yang diorang boleh action, ya, boleh act sebab diorang fikir ada yang ikut suami, visa suami, ya, ataupun ada anak ikut kerakyatan negara korang, dan ada yang tak sedar diri masih buat permit, pakai permit saja, pasport saja. Oh, tak sedar diri. Disebabkan anda alpa, anda lalai, anda disokong oleh jemaah-jemaah saya yang tertipu dengan sandiwara sinetron anda. Itulah anda berani, ya, berani, lantang, cerdas mengkritik negara-negara kalian. Pelik kan? Korang menyalahkan warga korang, ya, menyalahkan sistem pemerintahan korang. Tapi aku yang over kan? Aku yang lebih marah kan? Sebab apa? Sebab sebagai manusia, aku tak suka perangai macam ni, memburukkan keluarga dia sendiri, ya, negara dia sendiri. Sebab aku ada ramai kawan orang Indonesia. So what? Kalau aku nak menyalak pun tak salah. Betul tak? Ini hak aku, ya. Negara demokrasi, ya. Aku berhak. Selagi kau tak sentuh aku tak sentuh kau, it's okay. Betul tak?